Jadi, okey, alhamdulillah pihak kami sebagai komiti Taman Sri Alas sudah berbincang dengan pihak keluarga dan kami sendiri sudah berbincang dengan pihak keluarga untuk membantu almarhum untuk dipulangkan jenazah ke kampung halaman. Di mana? Dan kami sendiri sudah bersepakat dengan pihak keluarga sangat bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak keluarga maupun dengan pihak komiti Almi Balai dan pihak komiti Aceh yang ada di Andalas maupun seluruh komuniti Aceh yang ada di Malaysia. Marilah sama-sama kita bantu untuk meringankan beban saudara kita yang sudah almarhum, dan pihak keluarga pun sangat menginginkan bantuan daripada pihak komuniti Aceh maupun daripada komuniti Almi Balai untuk bekerjasama dalam bidang untuk memulangkan jenazah almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceh. Perkaranya adalah perkara buat bangsa Kedanyo yang berlaku di Taman Sri Andalas. Yo termohon kepada rakyat kawasan bangsa Boh Semenanjung supaya bertolong saudara Kedanyo untuk nak pulangkan jenazah supaya bangsa Kedanyo tak cacatnan dengan bangsa-bangsa lain. Mohon bah urung-urung Tuhan yang benar di tiap kawasan tolong minta sumbangan sikret dua untuk saudara Kedanyo. Enhan Kemandang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dan belakang Pak Mo yang dengan sama-sama dan belakang membantu mayat yang kena di hospital sama-sama aku mana sama-sama bantu lah. Sama-sama kita membantu keluarga. Itu saja yang saya dapat bagi tahu. Selebihnya sama-sama kita membantu. Okey. Oke, ini Mami sekarang. Ini Mami di rumah yang semalam kejadian lah, yang bunuh rogol bunuh rompak tu. Oke, ini bilik si pembunuh. Oke, ini bilik yang si pembunuh itu yang lelaki. Oke, dia bersebelahan bilik dia. Sejak dengan ni, yang ni bilik yang perempuan semalam lah, yang dia rogol dia bunuh tu. Ini dia punya bilik. Okey, dia hanya bersebelahan bilik. Okey, ni. Ini dia punya tilam. Okey, ni. Di sini dia punya tu berlumuran darah tu. Dia punya bilik. Beginilah suasana biliknya. Okey. Ini tingkap yang dia lari. Kak, ini semalam yang tingkap dia lari kan? Kak, di sini kan Kak, semalam tingkap tu dia lari. Kak, dia keluar tingkap ini kan?